Saudari orang mana? Apa? Asal mana? Dari Perlis. Perlis lah? Ya, Oh, okey. Ya, sebelum ni saya pernah dengar macam kalau seorang Muslim, dia sekali dia pergi menunaikan ibadah haji dekat Mekah, segala-gala dosa dan kesalahan akan dimaafkan oleh Allah. Adakah ini benar? Okey. Kalau orang itu pergi haji, semua dosa dia habis. Betul atau tidak? Okey. Dosa ni dalam Islam dia bahagi pada dua. Okey. Dalam konteks ni. Satu dosa kita dengan Allah. Satu dosa kita memang dengan Allah tapi membabitkan manusia yang lain juga. Contoh dosa kita dengan Allah macam mana? Allah kata jangan minum arak. Kita minum arak, berdosa. Yang tu kita minta ampun pada Allah. Kita dah taubat, kita berjanji tak nak buat lagi, kita minta ampun pada Allah. Satu Allah kata jangan berzina, adultery. Tapi kita buat juga, kita minta ampun dengan Allah ampun kita. Dan Allah Maha Pengampun jika kita memang berjanji tak mau buat. Dosa yang macam tu. Satu lagi dosa kita dengan orang lain. Kita pergi curi harta dia. 2 juta duit negara kita ambil, kita pergi haji, kita dosa diampun, 2 juta dalam bank ada. Itu tak boleh. Kata itu dosa kita dengan manusia. Kalau dosa dengan manusia macam mana nak hilangkan? Kena minta ampun dengan Allah, kena bagi balik pada orang itu. Kalau kita ambil duit dia. Kalau kita hari tu buat nanya dia, kena mohon maaf. Pergi. Minta, ask forgiveness. Minta kemaafan daripada dia. Kalau dia maafkan, tak apa. Kalau dia tak maafkan, Tuhan akan bawa sampai hari kiamat kelak. Tuhan akan bawa apabila kita mati nanti, you bayar apa yang you lakukan. Sebab, jadi dosa yang haji ni, kalau dosa dia dengan Tuhan, dia ampunkan. Tapi kalau dia curi rasuah 10 juta, itu dia mesti bayar. Kalau dia ambil duit orang lain, tak mesti bayar. Kalau dia pukul jiran dia, itu dosa itu dia mesti minta maaf. Kalau dia curi duit di syarikat dia, itu dia mesti minta maaf dan ganti balik jika dituntut untuk ganti balik. Dosa yang seperti itu, dengan Tuhan memang Tuhan ini Maha Pengampun. Tapi Tuhan meminta supaya kita dengan manusia, minta maaf pada manusia. Jadi ada dua. Supaya dengar ada orang kata, saya sudah curi duit tapi dosa saya sudah maaf sebab saya pernah pergi haji. No, tidak seperti itu.